Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Fahir Ryan Daniel dari sekolah SMJK Chanwa. Saya bersedia untuk menjalankan ujian lancana keakhiran. Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Hormat pengakap diberikan semasa berjumpa dengan pemimpin pengakap dan pegawai pengakap atau orang kenamaan apabila menerima anugerah, sijil atau hadiah, dan juga istiadat menaik dan menurunkan bendera. Cogan kata pengakap ada 4. Pertama ialah pengakap kanak-kanak, iaitu buat sehabis bayi. Yang kedua pula pengakap muda, iaitu selalu sedia. Manakala ketiga pula ialah pengakap remaja, iaitu pandang luas. Dan terakhir ialah pengakap kelana, iaitu berkhidmat. Robert Stephen Smith Baden-Powell dilahirkan pada 22 Feb 1857. Selepas tamat persekolahan, beliau telah memasuki tentera dan menjadi pengawal dalam pasukan besar ke-13 serta ditempatkan di India pada tahun 1876. Pada tahun seterusnya, beliau telah dihantar ke Afrika untuk melawan kaum Zulu dan bangsa Ashanti. Dia juga menggunakan kanak-kanak sebagai perisi dan penghantar maklumat pada peristiwa pengepungan Mafeking. Kecakapan kanak-kanak ini sangat hebat sehingga mendapat mendorong BP menulis Go Aids for Scouting pada tahun 1907 dan perkemahan pertama di Pulau Sulawesi. Kejayaan beliau mendorong BP menulis buku Scouting for Boys yang menjadi tarikan semua orang pada hari ini.